Tak kira lah mu parti bewok apa pun. Assalamualaikum guys dan apa khabar semua kawan-kawan. Lesen judi, rayuan kerajaan negeri Kedah ditolak dengan keputusan majoriti 2-1. Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang mendapati arahan kerajaan negeri Kedah untuk tidak mengeluarkan dan memperoleh lesen perniagaan bagi penjudi yang adalah tidak berperlembagaan. Astaghfirullahalazim. Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang mendapati kerajaan Kedah tidak mengeluarkan dan memperbaharui lesen judi adalah tidak berperlembagaan. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Buruk dada baca berita ni. La ilaha illallah. Guys, pertama sekali aku nak suruh mu letak tepi dulu parti Kiralah mu PAH ke, mu UMNO ke, mu PAN ke, mu PKA ke. Mula-mula sekali letak tepi dulu bab parti ni. Aku nak cakap mu sekali, kalau mu ni seorang Islam, kalau mu non-Muslim tak apalah, mu tak mendengar pun. Aku nak kata ni kalau mu seorang Islam. Betul, kita duduk dalam negara ni ada perlembagaan yang paling tinggi mengatasi segala-galanya. Tapi mu sedar tak hak lebih tinggi tu kenapa? Mu sedar ke tak? Nyawa mu tu siapa bagi? Udara hak mu seduk tu daripada mana? Makanan hak masuk dalam mulut tekak mu tu dengan izin siapa? Air hak mu minum setitik-setitik tu dengan izin siapa masuk dalam tekak mu tu? Mu sedar ke tak? Mu duduk atas muka bumi ni izin siapa? Mu lahir daripada perut mak mu tu dengan izin siapa? Mak mu nikah dengan ayah mu tu dengan izin siapa? Mu jadi dalam perut, dalam rahim dulu dengan izin siapa? Mu nak cakap kerajaan Kedah mengharamkan lesen judi ni tak ikut perlembagaan. Mu sedar tak mu siapa? Astaghfirullahalazim. Allah sebut jelas dah dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor dan keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, fajtanibu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Apa maksud berjaya tu? Berjaya yang Allah maksudkan ni adalah mu berjaya menempuh kehidupan ni dan mu kembali kepada Allah dalam keadaan berjaya. Bila mu kembali kepada Allah dalam keadaan berjaya, mu boleh tahu dah rezak dia gimana. Aku bukan nak menghukum mu masuk neraka, masuk syurga. Tapi bila Allah sebut mu berjaya sebab mu taat perintah Allah, bila mu kembali kepada Allah dalam keadaan mu taat perintah Allah, mu sendiri tahulah mu gimana. Jadi sekarang ni, aku nak tanya mu, kalau mu seorang Islam, tak kira lah mu parti bewok apa pun, mu setuju dan mu redha tak dengan perkara ni? Aku bukan nak cabur mahkamah, aku bukan nak cabur perlembagaan, tapi aku nak cakap ni atas dasar kita orang Islam. Mu redha tak benda ni berlaku? Aku yakin 99% hok tengok video ni, kalau mu orang Islam, walaupun mu parti gajah imam dia pun, mu mesti tak redha. Betul tak? Kalau mu tak redha, macam mana perkara ni boleh berlaku? Sebab Kelantan, Terengganu boleh ada stok lesen judi. Ni mesti berkait dengan politik, pentadbiran. Betul tak? Sebab yang menggubal undang-undang, yang menggubal perlembagaan, yang menggubal polisi sesebuah negeri, yang menggubal akta dan sebagainya di dalam Dewan Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri, orang politik. Orang yang tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah pakah 5 tahun sekali tu, hak tu lah naik jadi wakil kita, dipanggil wakil rakyat. Orang ni lah yang akan fight, yang akan bantah ataupun yang akan sokong. Kalau tuan-tuan latih, tuan-tuan pakah, orang daripada parti sekian begiang naik, dia bantah lesen judi, tu dah jadi pencegah perkara muka. Mencegah perkara muka ni Allah suruh ke tidak? Allah suruh. Jadi bila wakil rakyat yang tuan-tuan pilih tu naik ke dalam Dewan Parlimen, naik Dewan Undangan Negeri, dia bantah perkara muka, dia suruh buat perkara makruh, menepati surah Allah, tuan-tuan boleh pahala ke tak? Boleh pahala ke tak? Mestilah boleh pahala. Sebab apa? Sebab dia mencegah perkara muka dan dia buat perkara makruh daripada sahang yang tuan-tuan yang pakoh dia. Begitu juga sebaliknya. Kalau ibu-ibu ayah pakoh orang hok naik tu, hok sokong judi, sokong arak,
Ibu-ibu ayah-ayah dekat pun tak minum arak. Tapi ibu-ibu ayah-ayah sokong, undi orang terbabit naik dalam Dewan Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri, sokong judi, sokong arak. Benda tu menepati tak dengan hak Tuhan suruh. Dosa ke tak? Dosa ke tak? Kalau dosa, orang undi dia boleh sahang ke tak? Ibu-ibu ayah-ayah, mak haji semua tu, hak undi orang ni naik ke dalam Dewan Rakyat ni, buat undi yang sokong dan akhirnya majoriti setuju sokong luluh lesen judi, lesen arak. Mak-mak haji yang dekat pun tu boleh sahang ke tak? Ha? Tak boleh. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi awliya thumma la tunsurun. Dan janganlah kamu cenderung, iaitu bersekongkol ataupun menyokong kepada orang-orang yang zalim, kerana nanti kamu akan disentuh oleh api neraka dan kamu pula tidak akan mendapat sebarang perlindungan selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Surah Hud ayat 113. Jadi pakak-pakak mikir, kalau rasa dah nyesal undi orang yang memang suka perkara muka gini, bertobatlah. Bertobatlah. Yang pertama, bertobat sebab kita orang Islam. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya panjangkan umur. Supaya apa? Biar sempat dengan pilihan raya akan datang, aku nak tebus semula dosa aku lepas. Nak tebus ke mana? Aku nak undi orang yang mencegah perkara muka dan membuat perkara makruf. Aku tak mau sebut parti mau fikir diri. Minta doa dengan Allah, ya Allah ya Tuhan aku, biarlah panjang umur aku supaya aku dapat tebus dosa-dosa aku lepas. Aku undi orang yang salah, ya Allah. Aku undi orang yang sokong judi, sokong arak, ya Allah. Walaupun dia dah usul dalam dewan, tapi dia bersekongkol dengan puak-puak yang ni. Puak-puak yang sokong judi dan arak ni. Dia senyap je. Tapi bila buat undian, dia masuk sebelah hak sokong luluh judi dan arak. Aku tak mau sebut parti mana. Memikir diri lah. Tu yang kedua. Dan yang ketiga, bila Allah bagi panjang umur sepak mau masuk pilihan raya, dosa keluk-kelek, dosa was-was lagi. Bolakkan azam, bolakkan tekad, pergi ngundi pakoh parti hak mu yakin akan mencegah perkara muka dan menyuruh perkara baru. Tu je kena ayat. Soal mundak puas hati dengan A dengan B tu hamu lah. Saya mu kena ingat, kita ni akan mati belaka. Gana? Kalau mu rasa video ni bermanfaat, mu nak suruh orang kampung mu ke, mu nak suruh mu ayah mu mungkin selama ni terjerumus dengan puak-puak yang duduk sekali bersekongkol dengan orang yang sokong judi arak ni, tolonglah share video ni supaya benda ni bukan faham setakat mu je, biar faham belaka, biar semua rakyat Malaysia yang Islam, tak kira lah mu Melayu ke Cina ke India, kalau mu Islam, mu cintakan kepada Islam tu sendiri. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.